Assalamualaikum dan selamat datang. Anda pernah terfikir tak, dah lebih 1400 tahun berlalu, tapi macam mana ajaran Nabi Muhammad SAW masih lagi terpelihara dengan begitu teliti sekali? Jawapannya ada pada sesuatu yang kita panggil hadis. Dan hari ini, jom kita sama-sama dalami rahsia di sebalik kesahihan hadis-hadis ni. Tapi, kat sinilah cabaran paling besar dia. Cuba bayangkan, kita bukan cakap pasal berpuluh atau beratus riwayat tau. Tapi mungkin berjuta-juta yang dikaitkan dengan Nabi. Jadi, persoalannya, dalam lautan maklumat yang sangat luas ni, macam mana kita nak bezakan mana satu mutiara yang betul-betul asli dan mana yang sekadar tiruan? Untuk selesaikan masalah ni, para ulama Islam zaman dulu, mereka ni macam detektif forensik yang paling hebat. Mereka cipta satu sistem yang, memang luar biasa teliti. Yang kita kenali hari ni sebagai ilmu hadis. Boleh kata, inilah proses saringan paling ketat dalam sejarah manusia untuk pastikan setiap bukti, maksudnya setiap riwayat tu, betul-betul sahih. Okey, jom kita mulakan dari puncak piramid kesahihan ni. Kat peringkat paling atas sekali, kita ada apa yang dipanggil hadis sahih. Fikirkan ini sebagai piawaian emas, aka gold standard dalam dunia hadis. Memang yang paling top. Jadi, apa sebenarnya yang buat satu hadis tu dapat gelaran sahih? Maksudnya, riwayat tu dah lulus semua ujian paling ketat yang boleh dibayangkan. Dan dianggap hampir pasti ianya datang daripada Nabi. Sebab itulah ia jadi rujukan utama kita untuk macam-macam. Dari cara kita solat sampai ke cara kita berjual beli. Jadi kepentingannya memang sangat besar. Dan kalau kita tolak, itu bukan perkara main-main. Dan hadis sahih ni bukan sekadar koleksi kata-kata tau. Dia ada dua fungsi yang sangat-sangat penting. Anggap je dia macam buku manual untuk Al-Quran. Fungsi pertama, dia ambil arahan umum dalam Al-Quran. Lepas tu, dia jelaskan secara terperinci. Dan yang kedua, dia wujudkan panduan baru untuk isu-isu yang tak disentuh secara spesifik dalam Al-Quran. Contoh paling senang, solat. Dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita solat kan? Tapi, ada tak dia bagi tahu macam mana nak buat? Berapa rakaat? Apa nak baca masa sujud? Tak ada kan? Semua tu kita belajar dari mana? Semuanya datang daripada hadis sahih yang merekodkan dengan teliti macam mana Nabi sendiri solat. Okey, sekarang macam mana pula dengan amalan-amalan penting lain yang kita buat tapi tak disebut dalam Al-Quran? Contohnya, zakat fitrah masa bulan puasa, majlis akikah bila dapat anak baru, atau puasa sunat hari Arafah. Pernah terfikir tak? Semua ni adalah contoh di mana hadis sahih datang untuk bagi panduan baru yang akhirnya jadi sebahagian besar daripada amalan kita hari ni. Okey, dah selesai dengan piawaian emas, sekarang jom kita turun satu anak tangga. Tapi jangan salah faham, yang ni pun sangat penting. Kategori ni kita panggil hadis hasan. Kalau tadi syahid tu emas, yang hasan ni kita boleh anggap macam piawaian perak lah. Masih sangat berharga dan semestinya boleh dipercayai. Jadi, apa beza dia dengan syahih? Senang je nak faham. Bayangkan macam ni. Kalau hadis sahih tu dapat markah 99% dalam ujian kesahihan, hadis hasan ni pula mungkin dapat dalam 95%. Nampak? Dua-dua lulus dengan cemerlang, dua-dua boleh pakai sebagai hujah. Cuma, tahap keyakinan kita pada yang sahih tu lebih tinggi sikit je. Dan kat sini ada satu benda yang menarik sangat pasal sistem ni. Dia fleksibel. Sebuah hadis hasan, kalau dia datang sorang-sorang, kita anggap dia baik. Tapi, kalau kita jumpa ada beberapa riwayat lain dari jalan yang berbeza, tapi cerita benda yang sama, kekuatan gabungan semua riwayat ni boleh naikkan pangkat hadis tu ke taraf syahih. Dia macam kita kumpul ramai saksi untuk sahkan satu cerita. Jadi cerita tu jadi lagi kuat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke satu kawasan yang boleh kata agak kelabu sikit. Ini adalah kategori yang paling selalu orang salah faham. Hadis dhaif atau dalam bahasa mudah, hadis yang lemah. Kat sini kita kena ekstra hati-hati dan faham betul-betul apa peraturannya. Peraturan nombor 1, dan yang ni memang tak boleh kompromi langsung. Hadis dhaif ni kita tak boleh guna untuk benda-benda asas agama. Maksudnya, bab akidah dan hukum hakam. Fikirkan dia macam bahan binaan yang kualiti dia tak cukup kuat untuk jadi tiang seri rumah kita. Boleh faham kan? Jadi, persoalannya sekarang, adakah hadis lemah ni langsung tak ada guna? Kena buang terus ke? Jawapannya tidak juga. Dalam keadaan tertentu, dia masih ada nilai. Tapi, dan ini tapi yang besar, nak guna dia ada syarat-syarat yang sangat-sangat ketat.
Hadis daif ni kita cuma boleh guna untuk satu benda je sebagai motivasi. Tahu kan? Untuk bagi semangat buat baik. Itu pun dengan 3 syarat penting. Syarat pertama, kelemahan dia tu tak teruk sangat. Maksudnya kecacatan kecil je. Kedua, mesej yang dia bawa tu mestilah selari dengan ajaran umum yang dah ada dalam hadis yang lagi kuat. Dan yang ketiga ni paling penting sekali, kalau anda nak kongsi dengan orang lain, anda wajib bagi tahu yang status hadis ni daif. Kena jujur, tak boleh surut-surut. Tapi kan, ada satu pengecualian. Tapi yang ni sangat-sangat jarang berlaku. Cuba bayangkan satu situasi di mana tak ada satu pun hadis sahih atau hasan yang cakap pasal satu amalan ni. Kosong. Dalam kekosongan macam ni lah, para ulama mungkin akan tengok hadis daif sebagai panduan. Contoh paling popular ialah amalan 2 khutbah masa solat hari raya. Sebenarnya, sandaran dia datang dari riwayat yang tak cukup kuat untuk jadi hasan. Tapi ia diterima pakai sebab tak ada pilihan lain yang lebih kuat. Okey, sekarang kita dah sampai ke dasar piramid. Ke zon merah, zon bahaya. Yang ni bukan lagi sekadar lemah, tapi dah masuk kategori palsu. Dan yang ni, kita semua wajib kenal, supaya kita boleh jauhkan diri. Untuk hadis yang terlampau lemah atau yang palsu, peraturannya senang je. Sifar toleransi. Zero tolerance. Maksudnya, ia tak boleh diguna untuk apa-apa pun. Bukan untuk hukum, bukan untuk akidah, jauh sekali untuk bagi motivasi. Kalau kita amalkan, itu satu kesilapan. Dan kalau kita sebarkan, melainkan tujuannya untuk bagi amaran, itu perbuatan yang sangat bahaya. Sebab apa? Sebab ia boleh rosakkan kefahaman kita tentang agama yang sebenar. Dan supaya kita betul-betul faham betapa seriusnya benda ni, para ulama anggap perbuatan mereka-reka hadis palsu ni sebagai satu jenayah. Bukan jenayah biasa tau, tapi jenayah terhadap peribadi Nabi Muhammad SAW sendiri. Cuba bayangkan, ia sama macam kita letak kata-kata bohong dalam mulut orang yang paling kita sanjung dan hormati. Kan berat tuduhan tu? Jadi, kita dah lalui satu perjalanan kan? Dari puncak piramid iaitu sahih sampailah ke dasarnya yang palsu. Persoalan paling besar sekarang, kenapa semua ni penting untuk anda dan saya dalam kehidupan kita hari-hari? Kalau ada 3 benda je yang saya nak anda ingat dari perkongsian kita hari ni, inilah dia. Nombor 1, menjadi seorang Muslim yang cermat tu bermakna kita ambil berat dari mana datangnya ilmu kita. Nombor 2, bila anda faham semua ni, anda seolah-olah ada kacamata X-ray. Anda boleh nampak asas di sebalik setiap amalan dan tahu mana yang berdiri atas tapak yang kukur. Dan nombor 3, yang paling relevan sekarang, ilmu ni akan jadikan anda penyebar maklumat yang jauh lebih bijak dan bertanggungjawab, terutamanya dalam zaman media sosial ni. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sekarang, anda dah ada satu kerangka asas macam satu peta untuk anda pandu arah dalam dunia hadis yang luas ni. Persoalannya, lepas ni macam mana peta ni akan ubah cara anda belajar, cara anda beramal dan yang paling penting, cara anda berkongsi ilmu. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar.